Saya Asmadi bin Ishak. Saya Masita. Sepanjang program selama 3 hari ini, saya dapat memupukkan satu tim yang betul bagus lah untuk menjayakan misi-misi tarikat yang seterusnya. Memandangkan kami ni daripada anggota ataupun staf yang baru, walaupun tidak kenal satu sama lain, datang dalam program ni kami boleh bersatu hati, bersemangat dalam satu tim yang kukuh dan utuh lah. Saya dapat pengalaman bersama team building. Kita boleh belajar melalui nilai-nilai mulia syarikat, cara macam mana kita nak tingkatkan prestasi kita, pengurusan kita untuk mendapatkan hasil yang baik. Okey, aktiviti yang saya paling suka ibu ayam. Ibu ayam memberi arahan kepada anak-anaknya. Okay, walaupun ditutup mata, tak nampak apa gelap, hanya satu arahan. Bermaksud mengikut arahan yang telah dilaksanakan oleh pengurusan. Kerana arahan yang diberikan tepat sekali. Masalah semua ya, Okey, aktiviti yang saya paling minat adalah Rocketman. Dia boleh simpulkan keseluruhan program itu sebenarnya. Daripada yang awal sampai akhir program, fokus kita macam mana kita nak capai matlamat tu, cara kita untuk manage usaha kita untuk mencapai target yang kita nak. Kepada yang di luar sana, company ataupun syarikat ataupun sektor kerajaan, kalau nak buat satu-satu program motivasi, kita boleh uruskan dengan GASB. Dia punya facilitator dia, alhamdulillah, dia punya trainer dia yang terbaik lah. Itu saja. Sekian, terima kasih. Saya suggestkan dan sarankan kepada semua company luar yang berminat untuk membuat program motivasi ini, boleh hire JSB sebagai motivator sebab program ini sangat best.